Assalamualaikum. Hai semua. Nama saya Syafiq. Hari ini saya akan cerita dekat korang semua macam mana Amin belajar dan mengenal pasti 5 deria manusia, iaitu penglihatan, pendengaran, bau, rasa dan sentuhan. Assalamualaikum murid-murid. Semua sihat? Waalaikumsalam. Sihat cikgu? Hari ini kita akan belajar unit 4 mengenai deria manusia. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, mari kita melihat tayangan video ini dahulu. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, deria dimaksudkan sebagai alat perasa. Ada 5 deria manusia yang perlu kita ketahui. Untuk itu, mari kita lihat situasi berikut. Deria apakah yang digunakan untuk menonton televisyen? Ya, mata. Fungsi mata untuk melihat. Apakah deria yang digunakan oleh ayah untuk mendengar bunyi televisyen yang terlalu kuat? Ya, telinga. Fungsi telinga untuk mendengar. Saya dapat merasa sentuhan jari saya sendiri. Ya, melalui kulit. Fungsi kulit untuk menyentuh. Bau busuk kasut dapat dihidu. Ya, melalui hidung. Fungsi hidung untuk menghidup. Sedapnya rasa aiskrim ini. Tentulah menggunakan lidah. Fungsi lidah untuk merasa. Deria manusia ada 5, iaitu penglihatan, pendengaran, bau, rasa dan sentuhan. Murid-murid tahu apakah fungsi mata kita? Mata kita gunakan untuk melihat, cikgu. Dengan deria penglihatan, mata boleh melihat saiz, bentuk dan jarak objek. Bagaimana pula dengan deria bau? Ada siapa-siapa yang tahu? Hidung kita gunakan untuk menghidu bau wangi atau bau busuk, cikgu. Tepat sekali, Aisyah. Untuk telinga pula yang merupakan deria pendengaran, kita gunakan untuk tujuan mendengar. Kita guna telinga untuk dengar lagu kan, cikgu? Ya, betul tu Amin. Dengan deria pendengaran, kita boleh dengar macam-macam jenis suara dan bunyi berhampiran kita. Siapa boleh bagi tahu cikgu fungsi deria rasa iaitu lidah? Kita gunakan untuk apa? Saya tahu, cikgu. Lidah kita gunakan untuk merasa banyak jenis makanan dan minuman. Kita boleh rasa makanan yang manis, masam, pahit dan masin. Betul kan, cikgu? Pandainya kamu Amin. Betul apa yang kamu cakap tu. Apakah deria yang terakhir? Ada siapa yang tahu? Deria sentuhan, cikgu. Kulit kita dapat merasa sakit, panas ataupun sejuk apabila menerima sentuhan. Syabas semua. Nampaknya kamu berdua sudah faham tentang topik yang kita pelajari hari ini, iaitu tentang 5 deria manusia. Nampaknya kita dapat lihat yang Cikgu Fatimah berjaya memberi pemahaman yang jelas kepada Amin dan Aisyah tentang apa itu deria dan fungsi deria manusia. Kawan-kawan, jom kita tengok apa yang jadi seterusnya. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan menguji pemahaman kamu semua mengenai topik ini dengan satu aktiviti menggunakan aplikasi WordWall. Murid-murid perlu padankan setiap perkataan dengan gambar deria manusia dengan betul. Okey, baik murid-murid. Mari kita melihat gambar yang pertama, iaitu apa murid-murid? Ya, betul, iaitu deria rasa.
Gambar yang kedua pula menunjukkan, ya betul, iaitu deria bau. Gambar yang ketiga pula, ya, deria pendengaran. Gambar yang keempat adalah, ya betul, deria penglihatan. Manakala gambar yang terakhir murid-murid apa? Ya betul, iaitu deria sentuhan. Dalam aktiviti kedua, murid-murid dikehendaki memilih kata kunci yang betul untuk memecahkan belon berdasarkan kata kunci yang dipaparkan. Baiklah murid-murid, mari kita pecahkan belon bersama-sama. Yang pertama adalah, ya betul, deria penglihatan. Yang kedua murid-murid, ya betul, deria pendengaran. Yang terakhir adalah deria rasa. Good job murid-murid. Baiklah murid-murid, mari kita sama-sama nyanyikan lagu Mari Kenal Deria Kita. Saya ada 5 deria, mari belajar bersama. Mata saya untuk lihat cantik bunga langit padat. Hidung saya bau wangi, harum bunga buat hati gembira. Telinga saya untuk dengar bunyi burung sangat segar. Lidah rasa manis masam, makanan sedap jadi senang. Kulit rasa sejuk dan panas, jangan lupa semua penting cerdas. 5 deria kita guna setiap hari sepanjang masa. Lihat, dengar, bau dan rasa serta sentuh guna semua. 5 deria bantu kita, terima kasih tubuh kita. Loceng pun dah berbunyi. Nampaknya itu sahaja pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih, cikgu. Nampaknya Amin dah belajar dan faham tentang apa itu deria manusia dan fungsi-fungsi setiap daripada deria manusia tersebut. Kelas dah habis. Tak sabar pula nak tunggu apa lagi topik yang akan dipelajari oleh Amin minggu depan. Tak sabarnya. Tunggu tahu kawan-kawan. Manakala gambar yang terakhir murid-murid apa? Ya betul, iaitu deria sentuhan. Dalam aktiviti kedua, murid-murid dikehendaki memilih kata kunci yang betul untuk memecahkan belon berdasarkan kata kunci yang dipaparkan.